Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kali ini kami ke Yogyakarta, Indonesia. Kita ke Dieng dan juga ke Semarang. Jadi ini sekadar untuk video kami ke Indonesia baru-baru ni sebagai kenangan dah kan. Alhamdulillah. So kita daripada Kelai ke International Airport Yogyakarta. Jadi ke Yogyakarta ni sebenarnya dah sering kita ke sini. Dan hari ni kita akan terus ke bandar Yogyakarta. Daripada airport kita akan naik kereta api dah, InsyaAllah. Okay, kita akan naik train. Ni stesen kereta api, tapi daripada airport. Jom. Estimation. Oh, okay, jom. Dah sampai dah. Kita nak terus ke daripada train ni, daripada airport ke Yogyakarta. Okay, kita naik train daripada airport Yogyakarta, kita nak pergi ke Yogyakarta. Train. Okay, kita naik kereta api. Dari Airport International Yogyakarta. Berapa minit? Okay, kami nak sewa motor di Yogyakarta, depan stesen kereta api. So, Zul, kita ambil Vario. Okay, kami pun ambil Vario. Okay, kita ambil Vario. Ni dia, Ana Rental. Okay. Sewa tu motor. Nak sikit. Ada. Gunung Merapi. Siuk. Ambil gambar tu. Betul Gunung Merapi. Kita confident Gunung Merapi. Gunung Merapi. Tapi etik tahu. Merapi ke berapi? Merapi. Sama tu. Dia berapi sama. Kita boleh sendiri lah. Boleh sendiri boleh. Ya. Kan? Dah sampai sini alang-alang. So, kita berada di kawasan Pokok Pines di Yogyakarta. Cantik tempat ni. So, kita berehat di sini. Kita minum kopi. Ada kopi. Apa tu? Dalam hutan ni. Pokok Pines ni mana? Kawasan dia. Bunyi ti.
RM100 bang, RM100 seorang. Dia punya tiket. Tiket RM100. Jadi kalau tak berminat dengan keamanan tak masuk lah. Untuk pengalaman. Sampai sekali cukup kan. Okey. Salah satu tertutup gratis dari ikoniknya Heha. Petang di yang pantai di kawasan Jogja tapi jauh sikit. Masuk dalam seorang 30,000, 60,000, 30,000 tak ingat lah. So, kalau nak menginap dekat atas ni lebih kurang 1,100,000, lebih kurang 300 ringgit. Tapi petang sini memang Jalan yang lebih dahulu bersimet di lokasi lain. Jalan kereta api wajib mendapatkan ruang. Alhamdulillah selepas sembahyang subuh. Ni sekitar sebelum pukul 5 ni. Habis subuh sini dalam pukul 4. 10 minit tadi. Ding. HP-nya boleh diletakin dulu. Yuk makanya yang mundur dulu ya. Kita juga mundur dulu. Mundur. Ini di depan. Yo, alhamdulillah. Kita buat video dulu buat
Jadi videonya ini ya sambil kita pemanasan baterainya. Ini update apa namanya? Iqbal. IKBAL. Oke. Menyala atau Iqbal? Nah, Iqbal menyala. Oh. Hah? Wah. Dah mula cerah. Nampak tu, matahari dah naik. Sejuk, sejuk. Oh, video ke? Sejuk. Ini nampak ada putih. Oh, itulah. Memang cantik. Saya ingin tanya ke puan-puan nih, karena orang Malaysia juga dengar. Di mana lebih banyak ke salon atau ke masjid? Mana lebih banyak ke Dengan tazkirah pagi. salon atau ke majlis taklim? So alhamdulillah. Dieng. Di Dieng. Di Jawa Tengah. So pagi ini ramai sekali. So matahari pun mula terbit. Okey. Di sini kami subuh tadi lebih kurang 10 minit pagi. Bandar di atas awan. So bawah ni tengok. Keliling Bukit Gunung. Saya tunjuk kat sini Ya tengok. Enggak apa-apa, nanti di tempat lain. Okey. Nanti mungkin di tempat lain bisa ganti-gantian. Ya, enggak apa-apa. Nanti ganti-gantian. Misalkan pertama udah ibu itu, nanti di tempat lain ibu ini gitu ya. Keliling je bukit. Pokoknya ganti-gantian biar Hah? ada gantian. Oke, kita foto pakai foto. Awan. Kabus steering. Gabus. Oh tu bawah tu ada tu. Tu. Sana kan? Ha. Datang ni. Dah sini. Mantap. Oke, pandangan balik ke arah Perbedaan di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nggak bisa kita memproklamirkan diri saya paling bertakwa. Sama dengan dibawa harisma, apalagi ya orang dihormati nggak bisa seperti hadiah, tapi terjadi secara alami. Oleh karena itu himbauan, ajakan, apalagi ya, supaya kita masing-masing itu, kata Rasulullah ya, sahabat bertanyakan dari mana dimulai dari kebaikan itu. Rasulullah 3 kali menjawabnya,
Itu bukan. Bukan. Yang bukan tadi. Tak pasti. Bunyi dia macam. Ni kat belerang kuat ni. Oh, tak berasap lah. Belerang gunung berapi. Asap panas. Panas. Bau ni agak tahan. Uish. Api berang dia. Kuat lagi kan? Oh, tu menggeledak. Ini kalau ui panas gila ni. Ha? Oh. Uish. Okey. Kita ini berada di Dieng. So ini adalah tasik hijau, katanya tasik hijau. Warna hijau Oh, ada dia bunyi apa? Oh. Okey. Di atas gunung tinggi ada juga tasik. Ni tasik hijau di Dieng. Di tempat ni. Ada bau belerang sikit.
Alhamdulillah pagi di Wonosobo. So, kita breakfast dulu dan kita akan pergi ke Semarang pada hari ini. Ada burung. Sejuk. Pagi ni sejuk. Tu ramai naik atas tu. Ni. Okey. Ke Dieng. Okay, Alhamdulillah ni di atas resort yang kita duduk di Wonosobo. Atas tu Daeng. Okey. Ni pemandangan di atas resort Horizon. Okey. Sebelum kita akan ke Semarang pagi ni. Okey. Itu bukit yang semalam kita ambil gambar Daeng. So dah berkabus. Dah berkabus atas nampak. Okey. Semuanya kawasan berbukit di Jawa Tengah. Wonosobo atas Daeng, tapi kawasan Wonosobo ni. Memang sejuk. Sejuk. Tap. Okey, terbaik lah. So, kalau nak pergi ke Dieng ni, ada dua jalan. Sama ada kita naik flight pergi ke Yogyakarta, kemudian kita ke Dieng, Wonosobo Dieng, ataupun daripada Semarang terus ke Wonosobo Dieng. Dua pilihan. Alright. Cuaca dalam minggu ni memang tak hujan. Memang best. Petang kita minum kopi ke Suma Kopi. Ni dekat Marina, dekat pantai di Semarang. Dah ambil gambar sikit Jadi kita tengok apa matahari. Suasana petang di pantai Marina Semarang. Ramai orang ni Kalau hari Minggu lagi ramai Oh, ramai lah. Weekend ramai. Oh, penuh ni. Si pantai ini saja deh. Pantainya ini, kalau pantai ini sama ada pantai Tiram, Pak. Pantai Tiram itu baru dibuka. Koridornya sudah lama, kalau pantai Tiram baru. Jadi masih pembangunan jalannya juga masih jelek. Tapi sini nggak bisa camping ya? Camping nggak bisa. Karena kan ini perumahan sebenarnya, Pak. Oh, Ini perumahan warga. Oh, patutnya Perumahan orang-orang kaya tapi orang-orang ini ya. kalau besi-besi ini di konten. Oh iyalah ini betul kayu. orang-orang kayanya Semarang ya.